Tidak, okey ada kat belakang sana bang. Abang perlukan kita sorong ke? Perlu. Kena saya tunjuk ke tempat? Boleh? Boleh Abang apa? Abang CEO ke apa? Ya saya. Oh, abang CEO? Ya. Abang duduk sini? Ya, saya jagalah tempat ni. Oh, okey. Yang saya WhatsApp tu? Saya lah kot. Yang mana? CEO buah-buah lah. CEO campsite. Kita tengok tu, banyak gila tu yang dah keluar. Ini insyaAllah sedap. Ni. Ini kan biasa di situ lembut. Kuning. Durian kampung lah ni bang kan? Kat Pucuk lah, tapi kampung lah. Di sini ada padang sebenarnya. Atas tu ada jungle trail, tapi saya tutup sebab ada pokok tumbang kemarin. Oh itulah saya dah tengok kat video tu, dia ada area trail kan? Ya, sesuai lah untuk budak-budak tak kenal trail Oh ni toilet. Toilet dia. Ada berapa pintu bang toilet? Tandas ada 2 mandi, 2 tandas untuk lelaki-lelaki dan 2 mandi, 2 tandas juga untuk wanita. Alright. Tapi ni ada sinki untuk basuh-basuh. Sini je lah. Ya. Oh inilah dapat kita orang eh. G2 je. Ni G1, G2, G3. Adik kolam ikan ni. Ini ke apa? Kalau macam pancing letak balik ke apa? Ikan pun bukanlah besar-besar pun bang. Kalau nak ya. Berhentilah ni. Berarti dia orang lepas balik aja. Oh ni lah pasal dia. Ni ada shed, ada 2 je. Nanti insyaAllah lah ada chalet pula lah. Ada boleh buka ke bang? Boleh. Tengok. Tak apa kan saya rakam ni. Okey. Oh. Okey, luas gak. 12 kali 12 kaki lebih kurang. Oh, menarik. So, tapi kena bawa peralatan tidur dan tepas lampu sendirilah. Ini macam untuk wild, orang yang nak wild. Sesuai lah ni. Okey. Alright. Dalam 120 kan? Kalau weekend 120 yes. 120. 80 je. Kalau hari biasa? 80. 80 je. Ni semua sungai apa? Sungai ke ni? Yang ni? Seberang sana sungai ni dulu sebenarnya kolam ni sebahagian sungai. Sungai tu masuk sini lepas tu dia lekuk keluar sana. Oh. Lepas tu sebab dia asyik makan tanah, so kami tutup situ jadikan sungai tu lurus. Balance dia jadi kolam lah. Oh. Tengok kejap. So dapat jumpa dengan CEO. Baru tumbang. Itulah. Dapat jalan-jalan dengan CEO. CEO ada pula. Ya lupa tadi nama CEO nya apa? Abdullah. Abdullah. Cik Abdullah. Okey. Sungai dia tak berapa dalam lah. Kecil je sungainya. Boleh lah untuk anak-anak mandi. Halusnya. Ni dia buat seronok boleh lah bang. Ya betul. Anak sungai dia kecil. Ada ikan kat dalam ni? Ada. Ikan kecil-kecil lah. Boleh lah kalau nak main dengan anak-anak mancing ni. Betul. Kadang-kadang budak-budak saya ada sewakan jaring kecil tu, jangan nak tangkap-tangkap ikan. Nanti kat bawah-bawah pokok tu lah dia main. Oh cantik kan ikan ni. Kenapa yang belang ni? Abang ada macam belang. Betul, belang hitam kan? Betul. Yang tu memang saya pun tanya juga. Saya pun agak confused kat kadang sebarau ke ikan tengas ke. Dia yang kelakar bukan ikan tau. Dia kat sini kadang ada udang. Ya. Pernah ada udang, ada pura-pura. Binatang pelik lah nampak dalam. Belut. Kalau belut boleh makan lah. Ya. Ini kalau setakat pancing campak balik boleh lah. Kalau nak ambil kan, kesian pula kecil-kecil ni. Tapi untuk mandi-mandi, saya fokuskan bahagian tengah ni lah sebab ada duduk. Ada air naik bang? Alhamdulillah tak pernah lah. Mana kita berdiri ni tak pernah lah. Tak pernah kan? Ini pun rasa pun hari ni pun macam nak hujan kan? Ya petang kebelakangan ni selalu hujan. Plug point 24 hours kan? 24 jam. Sini, kalau macam tapak yang dah ada ni macam ni? Yang ni kalau satu malam weekend 100. 100? Yang tu besar sikit 130. Ni yang orang dah yang malas nak pasang flashlight. Ya. Kalau malas nak setakat inner layer ni. Inner layer boleh ambil yang ni. Tak payah nak pakai pegging pun. Betul. Okey bang. Okey, terima kasih bang. Okey dah. Tengok tandas kejap. Cantik.
Oh, bersih. Kita tak tahu. Ha? Kenapa kita tak tahu? Bersih. Dekat dia cantik. Hmm. Dia tahu apa. Ada 2 untuk shower, 2 untuk toilet rasanya. Okey, dia jaga dengan baik. Tapak sekali pilih yang isi kali ni. Ya. Cumanya tapak kami kali ni panas sikit lah. Dan tak ada pokok-pokok. Memang tujuannya pun satu pun nak kurang daripada pokok. Kat sini budak-budak boleh main. Dia ada sediakan tapak ni boleh main badminton kat sini untuk main. Wah, ni mungkin rumah CEO kot. Tapi yang aku geram sekarang ni dia punya durian tu. Oh, dah nak keluar dah. Memang dah keluar dah, tunggu masa je dia nak besar. Ada kolam kanak-kanak kat sini. Itu kolam yang disediakan oleh campsite lah. Jom aku nak set up kemah aku dulu. Siapkan barang-barang. Allah Akbar. Kita nak set up kita punya kemah dulu kat tapak kita orang. Sekarang pula lah dalam jam 12.40 dekat pukul 1 lah. Okay. Kita orang settle kemah dulu. Daripada bawah Kita mungkin bawah. baru 2-3 hari lepas kita orang baru ambil Shine Trip punya kemah ni lah dengan dom. So dekat sini lah kita nak test dia punya condition tu macam mana kan, pasang tu macam mana apa semua. Yang dom tadi ni tak ada masalah, sekejap je pasang. Sebab dom Shine Trip ni yang aku beli ni dia auto. So part yang nak pasang yang bra area untuk tempat tidur ni yang macam susah sikit nak masuk zip. Yalah first time kan. Jam 2.30 kita orang dah tak boleh tahan. Panas betul sebab tapak G2 tu memang tak ada pokok-pokok apa semua kan. Aku rasa macam nak kena serangan jantung rasa. Panas dia. So kita orang nak keluar kejap lah, pergi pekan Kuala Lumpur baru, cari air-air ke kan. Pergi makan sekejap. Petang orang masuk lah. Memang tahan. Tapak tu memang panas. Tak pun mungkin setup kita orang yang baru ni, kita orang pakai dome Shine Trip dengan dia punya apa, combine sekali dengan dia punya kemah tu kan. Mungkin kot panas pasal tu ke ataupun cuaca memang panas. Sebab dulu kita orang pakai payung kan, payung camp punya ni kemah pun ada dekat tempat panas tapi tak ada rasa macam tu. Ini rasa macam uish, ya betul rasa macam tak tahan. Mungkin setup dia kot. Tapi tak apalah, ini first time kita orang try kita orang punya Shine Trip punya tu kan. Punya dom. Tengok lah macam mana. Okay, kita nak pergi jalan-jalan ke Kuala Kubu. Tak tahan cari air. Apa? Cari Mizu kan. Adik pun kena serangan nyamuk. Boleh tengok dekat kawasan kuat ada. Sebab campsite panas gila. Kita makan dekat ayam gepuk ni. Nasi ayam gepuk. Ni kira popular juga lah dekat KKB. Aku ambil ikan keli. Gepuk apa? Keli gepuk kan? Keli gepuk. Ini ayam biasa. Ayam biasa. Mak aku ambil ayam crispy. Dan ini paling penting sekali. Gila. Ini perasan takut. Tak sini. Alhamdulillah hujan. Sampai campsite daripada luar tadi hujan. Tak adalah panas macam tadi. Kalau tidak tadi, Masya Allah, memang tak tahan betul panas dia. Memang lain macam betul terik automatik aku terus rasa macam sesak nafas. Dia punya panas. Ni alhamdulillah hujan. Yuk. Okay, aku nak angkat barang-barang yang beli tadi. Ni kemah. Cuma kat sini dia jauh sikit lah, nak kena berjalan lah nak ke kemah tu. Oh, hujan makin lebat.
Okay, sekarang dah pukul 5.30 petang. Kami baru lepas setup tadi. Lepas keluar daripada balik daripada Kuala Lumpur Baru. Balik ke Kuala Baru tadi, makan-makan, cari barang-barang sikit untuk masak malam ni. Jadi tadi sampai tadi hujan lebat. So macam ni lah setup kami kali ni dekat road campsite dekat Kuala Lumpur Baru. Kali ni kami gunakan Shine Trip punya dom dengan punya panggil apa ni? Panggil pot. So pot aku ni dia boleh muat satu queen punya tilam. Lepas tu ada ruang sedikit untuk aku tidur kat sini dah. Ini untuk anak dan isteri aku, dan aku akan tidur kat bawah ni dah. So besar jugalah dia punya pot Shine Trip ni, dan dom ni pun bertahan besar. So kami set up dalam ni je, dan buka satu pintu sini. Panas. So bila pakai Shine Trip ni, bila tutup ni macam tak berkawan dengan orang lah. Kira first punya setup kan, jadi macam tak tentu harga sikit lah. Macam tak tahu lagi apa nak buat. Macam yang selalu setup kita buat tu, pasang kemah payung. So dah tahu dah apa cara kita nak buat. Kali ni macam walaupun dia cepat sebab dia auto je pun dom ni, dengan pasang pot ni pun sekejap je. Tapi sebabkan first time kalau kabut sikit, tak tahu apa nak set up. So macam ni je lah. Tadi pun kita orang ada pakai dia punya ground sheet tu. Dia macam satu bulatan lah. Balik-balik tadi sebabkan pasang yang jaring tu je, air masuk habis takung. So saya rasanya tak berkesan kot benda tu. Jadi kita orang cabut pakai benda ni je. Tak payahlah pakai yang untuk ground sheet daripada Shine Trip ni. Semak. Buat semak. Lepas tu air takung tadi kan. So itu je kot. Mungkin bawa first time kan, nanti dalam lama pakai ni mungkin tahulah macam mana cara nak set up dia lagi kan, yang lebih cantik lah. So ni keadaan daripada luar lah. Aku punya baru punya tent aku daripada dom Shine Trip bersama dengan dia punya pot, cabin pot. Dia kot macam tu kot panggilan dia. Orang jangan menikah. Aku tak pernah nampak neraka. So tujuan asal kami pun untuk camping kali ni, memang tujuan kami memang nak test pun Shine Trip ni yang kita orang baru ambil 2 hari lepas. Nak tengok dia punya cara set up. Lepas tu kena hujan macam mana nanti lah. Jadi pun hujan lebat juga. So dapat tengok lah. So air tak masuk lah dalam kemah. Cuma kawasan yang tepi tersendiri hujung tu dia tak ada tutup habis lah. So dalam pot ni je lah yang ada tutup penuh. So setakat ni okey lah kan pakai. Panas je lah. Ada tempat main golf. Dapat ikan ke? Dapat ikan? Baik tak? Iya. Udang? Oh, dapat udang. Udang. Tapi udang tu kecil je. Ha. Itu ikan lah. Ikan. Nak ikan. Jom adik. Macam ni lah dia keadaan sungai kat road campsite ni. Memang tak sesuai lah untuk kita yang dewasa. Sebab tu lah owner campsite dia buat kan kolam ni. Tak jangan dia banyak.
Okey, ini tempat area campsite. So tadi area aku tadi dah ada mana? G5. Sebab tu tadi G2. Sorry daripada ni silap tulis ni. Sebab ni playground, aku punya area kat sini. Sepatutnya ni G2, G1, G2, G3. Sini hari ni tak ada petulis. Lepas tu ni ada fish pond. Lepas tu yang tadi ada chalet tadi, 120 untuk hari cuti. Kalau hari biasa RM80. Ni mungkin dia tak update lagi kot. Kira ni, ni sini ada mini golf, ada jambatan kecil. Nanti boleh rujuk kot dekat owner baru punya plan untuk campsite. Ini kalau siapa-siapa yang ada stiker, boleh letak kat sini. Tadi aku tak ada stiker lagi. Mungkin lepas ni aku akan buat. Mungkin bulan 6 kot aku akan return balik kat sini. Mungkin aku boleh letak kot satu stiker kat sini. Ini ada antara camper-camper yang pernah datang ke sini lah, yang ada stiker. Jadi kat sini kalau nak mandi sungai tu untuk dewasa tak ada lah. Cuma boleh mandi kolam je lah, teman anak mandi kolam. Okay. Go! Jom. Hebat jom. Kalau ada raket boleh lah kita main badminton kat sini. Jom. Okey, ini suasana dalam pukul 8. Tadi tengah hari tadi dibagi kita memang panas gila-gila punya. Sekarang ni dalam dari pukul lepas asar tadi sampailah pukul 8 malam ni masih lagi tak berhenti hujan. Tapi hujan tak kuat lah. Memang tadi memang panas. Sekarang ni alhamdulillah rasa sejuk malam kat sini. Kali ni buat simple je dah. Nak rebus brokoli ni, susu dengan kambing. Apa lagi yang? Spaghetti. Kami bertiga je malam ni. So masak tu simple je lah. Simple je. Beli butter ni, dia nama kawan ni RM9.50. Tak tahu lah apa rasa dia, sedap tak sedap. Ni butter ni aku nak masak dengan kambing tu nanti. Kambing tak ada tak pakai ni lah, tak pakai panggang arang, panggang atas plate kuali je. So ni tadi aku beli dekat KG Wow spaghetti ni, carbonara. Anak aku nak yang carbonara ni. Coba ada carbonara. Ni dia instant punya spaghetti lah. Dia siap ada apa tu, dia punya pencah sekali. Ni dia punya pencah dia. Bumbu pasta. Oh, kalau bumbu ni maksudnya kiranya daripada produk daripada Indon lah ni kot. Kalau bumbu-bumbu ni, bumbu bubuk, bumbu pasta. Produk Indonesia ni.
The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. Okay, sarapan kami sebelum balik pagi ni. Cuma nak cakap yang kita orang punya dom shine trip ni gila telap air betul. Gila hujan kan, semua ni basah. Dalam kemah pun basah sebab dia telap air. Dia tidak menyusut tapi dia Macam berembun kan, macam wap lah. Tu kelemahan sikit lah dalam shine trip punya ni dom dengan dia punya pot kemah ni. Bila aku bangun pagi tadi, kena kepala air basah. Yang atas ni semua basah-basah ni. Okay, nampak. Tak apalah, mungkin lepas ni kita orang bawa flysheet ke try pula. Cover dengan flysheet kan. Ni aku tak ada cover dengan flysheet. So nanti lepas ni cover dengan flysheet pula ke, tengok macam mana. Dia kalau kena hujan dia tak terlap ke dengan air tu kan. So dia berkuap ke, atau lah. Sebab selama ni pakai payung tu dia ada double layer. Kita try dulu tengok macam ni next punya camping. Lepas breakfast ni kita orang nak kemas-kemas tu balik lah. Itu je kot. sebelum panas. Sebelum panas. Sebab semalam punya pengalaman semalam dalam pukul 1, pukul 2 malam setup, memang rasa macam nak kena serangan jantung rasa. Semua VP naik terus. Memang panas, memang tak tahan. Itu yang kita orang lajak terus ke Lembu Baru. Duduk dalam aircon sekejap. Petang lah pukul 5 balik malam. So ni sebelum panas kita nak kemas-kemas, kita balik lah. Cuma satu malam je. Cuma kali ni kita punya camping ni just nak test dom shine trip ni je dengan pot kemah ni kan. Tengok macam mana dia punya condition ni kan. So malam dengan hujan dia okey, tak ada tirih apa, tak ada bocor, tak masuk air lah dekat dia punya tempat zip tu kan, tak ada masuk air pun. Cumanya bila dia beruap, mana beruap, ni semua beruap ni, air turun semua yang dalam kemah habis. Kita nak makan dulu, lepas tu balik lah kan, nak balik. Ok, dalam pukul 12 tengah hari kita orang settle angkat-angkat barang apa semua. So settle dah kita orang punya camping dekat Kuala Kubu Road campsite di Kuala Kubu Baru. Jadi untuk satu lagi aku nak cakap, kalau kita daripada tempat parking dekat campsite ni untuk ke kawasan lot campsite dalam 150 meter jarak dia untuk ke sana. So dia ada sediakan troli lah, kereta sorong tu untuk kita angkat barang. Agak jauh jugalah rasanya sebab jalur dia ke dalam memang jauh daripada parking kereta. Jadi overall kita orang camping kali ni apa kata Puan Isteri? Apa kata? Tempat cantik, cuma Pinocchio tak ada panas tak tahan. Itulah semalam dah sembang dengan owner campsite. Dia kata dia akan inilah upgrade lah, mungkin dia akan upgrade kawasan tu untuk letak kanopi kan, untuk kawasan G1, G2, G3. Sebab kat situ memang direct matahari. Tapi overall tempat ni aku puas hati lah. Tapi satu lagi dia nak cakap, tempat ni kalau korang rasa korang nak terjun tiruk ke, nak menyelam ke, itu semua tak ada lah. Ini kawasan ni khas untuk kita lepak-lepak, kita healing-healing bagi anak main je lah kan. Dan suasana kebun, nak rasa suasana kebun, sini tempat dia. Kalau untuk terjun tiruk, nak berenang tu tak sesuai lah untuk kita. Sebab sungai dia memang lepas aku punya buku lali je, sungai dia. Ya, wah.
Okay, itu je lah daripada kita orang, berdua lelaki bini. So jumpa lagi next episode kami. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Ya. Cepat cakap. Jangan lupa subscribe Audio Lagi Bini dan Anak. Cepat, tunggu.